Salah silah ni dia bahagian yang membantu menjelaskan makna. Dia makna sesuatu kebolehan tu lah kan, keupayaan, kecenderungan kita, minat kita kan. Dia potensi ni dia akan lebih keluar lepas kita umur 18 tahun ke atas lah kebiasaannya. Jadi cara ini kita boleh bantu. Kalau yang dah berkahwin, dah ada anak, kita boleh membantu anak kita. Contoh, anak dah tingkatan dah darjah 6, dia nak masuk tingkatan. Kita nak tahu dia ni potensinya apa, dia nak pilih jurusan apa yang sesuai dengan dia. Kadang-kadang kita tanya anak ni, tak tahulah apa dia minat, dia tak tahu. Dia yalah, budak-budak lagi, dia belum nak tahu berfikir lagi secara mendalam kan. Dia yang dia tahu main bola sepak kan. Itu je kan. Yang dia tahu bersukan je kan. Tapi potensi yang lebih dalam untuk kerjaya dia masa akan datang tu, itu yang kita kena bantu. Berbanding dengan kita dulu, kita tak tahu, kita jalan sendiri. Kita banyak menghabiskan masa, cuba itu, cuba ini, banyak menghabiskan masa. Jadi peluang untuk mengumpul kekayaan dari awal, dari usia muda tu, kita banyak terlepas sebenarnya. Itu yang merugikan orang Melayu.